Jumaat depan 10 hari bulan Oktober 2025, kita bakal mendengar senarai-senarai bantuan baru yang bakal disalurkan sepanjang tahun 2026. Sudah semestinya antara perkara yang ditunggu-tunggukan, antara perkara yang menarik yang bakal kita nantikan adalah berkaitan dengan kesinambungan untuk STR 2026, berkaitan dengan kesinambungan SARA 2026, dan harus diingatkan ramai juga sebenarnya sekarang ini yang masih lagi mengharapkan agar pengeluaran daripada akaun KWSP dibenarkan untuk mereka yang mungkin berada dalam keadaan kecemasan dan sebagainya yang tak dapat nak manfaatkan akaun fleksibel yang diperkenalkan baru-baru ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, minggu hadapan 10 hari bulan Oktober 2025 sekitar jam 4 petang bakal dibentangkan Belanjawan 2026. Sangat penting sebenarnya kerana dalam Belanjawan 2026 ini bakal dibentangkan senarai bantuan sepanjang tahun 2026, tak kira bantuan apa sekalipun kepada individu, kepada syarikat, kepada usahawan kecil, agensi-agensi kerajaan dan sebagainya, kesemuanya bakal dibentangkan sewaktu perbentangan bajet 2026 ini asalkan ianya melibatkan perbelanjaan kerajaan, penyaluran bantuan dan sebagainya. Itu semua akan disenaraikan dalam Belanjawan 2026 ini. Jadi persoalannya sekarang ini yang kita nak fokus lebih sedikit adalah kepada STR 2026 serta SARA 2026. STR 2026, kesinambungan daripada beberapa edisi STR sebelum ini. Ada STR 2024, STR 2025 sekarang ini yang mana berbaki bayaran fasa keempat yang mungkin boleh jadi pada bulan Oktober ataupun pada bulan November. Jadi kesinambungannya pada tahun hadapan adalah STR 2026. Untuk STR 2026 ini antara perkara yang kita nak lihat adalah berkaitan dengan penambahbaikan daripada segi amount jumlah keseluruhan kelulusan untuk kategori sebagai contoh isi rumah dan juga bujang warga emas seperti yang dinyatakan banyak kali telah pun kekal amount bayaran kepada mereka ini sejak beberapa tahun ke belakang ini. Kalau anda lihat jadual sekarang ini sebagai contoh untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah, kelaikan maksimum anda lihat di kolom kelaikan maksimum itu. Bagi mereka yang tiada anak RM1,000, 1 ke 2 orang anak RM1,500, 3 ke 4 orang anak RM2,000, 5 ataupun lebih orang tanggungan RM2,500. Kategori yang kedua itu pendapatan isi rumah RM2,501 ke RM5,000. Yang ini kalau anda perasan jumlah yang diluluskan adalah separuh daripada jumlah apa yang diterima oleh isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah. Yang mana yang tiada anak menerima RM500, kurang RM500 daripada pendapatan yang sebelumnya. 1 ke 2 orang tanggungan menerima RM750, separuh juga daripada kategori pendapatan isi rumah RM2,500 dan ke bawah. Kemudian 3 ke 4 orang tanggungan RM1,000, yang ini juga separuh daripada RM2,000. 5 ataupun lebih orang tanggungan anak menerima RM1,250, separuh juga daripada RM2,500. Seperti dinyatakan sebentar tadi, amount ini sebenarnya dah kekal beberapa tahun sebelum ini. Sebenarnya sebelum STR lagi dah pun kekal ataupun dah pun ada amount ini. Yang mana sama tiada tambahan sebenarnya daripada sebelum-sebelum ini. Mungkin dah masanya sekarang ini pihak kerajaan menilai kembali amount-amount tersebut mungkin boleh ditambah baik. Lebih-lebih lagi sekarang ini ada lebihan pendapatan hasil daripada penyasaran subsidi, daripada penyasaran subsidi diesel, begitu juga dengan penyasaran subsidi RON 95. Dan apa yang ingin cadangkan sebelum ini kepada pihak kerajaan adalah untuk menggabungkan kedua-dua pendapatan ini menjadi satu pendapatan sahaja, iaitu pendapatan RM5,000 dan ke bawah. Kerana kita ambil contoh, kalau katakanlah pendapatan isi rumah itu adalah RM2,510, terlebih RM10 saja akan menyebabkan jumlah kelulusan amount keseluruhan kepada anda itu menjadi separuh daripada yang diterima oleh mereka yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah. Walhal beza pendapatannya hanyalah RM10 sahaja, tapi efeknya separuh daripada jumlah keseluruhan itu telah pun berkurang. Jadi mungkin untuk memudahkan keadaan, pihak kerajaan menyatukan, menggabungkan kedua-duanya menjadi satu pendapatan isi rumah saja, iaitu pendapatan isi rumah
RM5,000 dan ke bawah. Begitu juga dengan untuk kategori bujang warga emas yang tiada pasangan sebatang kara, jumlah RM600 untuk STR 2025, STR 2024 dan sebelumnya juga sebenarnya dah kekal lama. Mungkin dah tiba masanya untuk menilai kembali amount tersebut. RM600 itu mungkin boleh ditambah baik sedikit. Kerana harus diingatkan untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun juga sekarang ni amountnya dah sama dengan kategori bujang warga emas sebatang kara ini. Mungkin amat molek sekarang ini untuk dinilai perkara ini agar menggambarkan situasi yang sebenar setidak-tidaknya dapat membantu warga emas sebatang kara yang tiada pasangan ini. Dan untuk SARA 2026 seperti yang dah banyak kali Amin beritahu sebelum ini, mungkin boleh ditambah baik daripada segi amountnya. Begitu juga dengan kategori kelulusan, yang mana untuk SARA 2025 seperti ramai sedia maklum, kategori bujang 21 ke 59 tahun tercicir daripada penerimaan SARA 2025, kecuali kalau mereka berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, barulah mereka layak untuk SARA 2025. Mungkin dah tiba masanya untuk SARA 2026, kategori bujang 21 ke 59 tahun ini diserapkan semula dalam SARA 2026 supaya kesemua penerima STR 2026 nanti layak juga untuk menerima SARA 2026. Untuk tahun 2025, tak semua penerima STR 2025 layak untuk SARA 2025 kerana untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun seperti diberitahu sebentar tadi, dikecualikan melainkan kalau mereka adalah berada dalam data e-Kasih, miskin ataupun miskin tegar, barulah layak untuk menerima RM50 setiap bulan. Dan kita juga mengharapkan bantuan-bantuan lain, bantuan-bantuan baru yang mungkin boleh disalurkan kerana ada lebihan daripada pendapatan kerajaan hasil daripada penyasaran subsidi RON 95, subsidi diesel dan sebagainya. Mungkin boleh diadakan bantuan-bantuan baru sebagai contoh bantuan e-wallet dan sebagainya. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.